penyakit bersifat fizikal ni, khususnya kita rujuk kepada alopati, hospital dan seumpamanya. Tetapi penyakit rohani, penyakit rohani yang melibatkan bergaduh suami isteri, anak keluar malam-malam balik 2-3 pagi, ada ubat tak kakak? Kalau remaja keluar malam balik 3 pagi, nak bagi makan apa? Panadol ke? Nak bagi makan pun tak ada. Mesti dengan ubat rohani juga. Dengan doa supaya Allah lembutkan hati dia. Allah rasa Allah bagi hidayah pada dia. Rasa kasih sayang pada ibu. Dengar cakap ibu tak keluar malam. Semua ni benda-benda yang melibatkan kerohanian. Melibatkan rohani. Yang memerlukan kepada tidak putus asa doa dengan Allah. Bagi yang berhajat ataupun pesakit pelanggan, dia juga taruh letak harapan yang tinggi pada Allah. Dan perawat juga mesti usaha dekatkan diri dengan Allah dan minta dengan Allah supaya Allah makbulkan dan sampaikan hajat tadi. Bila masa Allah nak makbulkan, pulang lagi. Tapi usaha mesti buat secara terus. Jadi dalam banyak-banyak kes sebagaimana yang disebut tadi, memang kita bertemu lah. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Pagar premis, pagar kebun, macam-macam kita bertemu. Bangunan office, sekolah. Sampai salon kita pergi. Tempat pendanaan rambut. Dia lakukan pada kita, Ustaz. Sebelum ni ramai orang datang. Akhirnya orang tak ada. Customer yang selalu datang pun dia datang kata, nampak kedai tak buka. Kedai tutup. Kenapa? Dan kan kedainya buka. Kita pergi. Kita pergi buat rawatan. Dan rawatan kita baca Quran. Khususnya bagi Yasin lah. Kita bagi Yasin sama ada pergi itu. Tengok pada keadaan. Kalau bangunan besar, kita pergi ramai lah. Kalau premis kecil, kita pergi dalam kuantiti yang sesuai. Kalau ramai tu dengan jumlah berapa orang, Ustaz? 10 orang, 5 orang? Bergantung pada saiz bangunan. Biasanya pemilik bangunan bagi tahu lah. Nak buat berapa tingkat kawasan. Kita minta lah kalau sekolah, berapa blok sekolah yang ada, berapa tingkat. Kena sekolah 5 blok ada, 4 tingkat, pergi 3 orang. Seorang 2 orang kan? Pernah perawat pula balik. Betul. Jadi memang ada lah. Lepas tu kalau saya suka berpesan pada masyarakat kita lah, pada pendengar itu semuanya. Kalau ada isu ataupun ada kes melibatkan pergaduhan suami isteri, maka yang ini banyak sangat berlaku. Kadang-kadang orang muda ni dia ingat bergaduh ni tak ada, ni tak ada apa, ni perangai kau. Tetapi dalam pada itu banyak juga pergaduhan ni disebabkan ada benda lain yang menyebabkan ada gangguan luar. Ya, ada gangguan. Dalam itu ada gangguan. Mungkin ada sihir, mungkin ada deki, mungkin itu ini. Kalau katakan tak ada gangguan sekalipun, memang ni perangai ni panas, suami pun panas, isteri pun panas. Sebab itulah bergaduh selalu. Itu pun boleh kita usaha dan ikhtiarkan. Dan makbul ataupun jadi tak jadi serah pada Allah. Sebab itulah sekali lagi saya berpesan, maknanya kalau ada isu rumah tangga, khususnya orang muda, jangan cepat cari jalan nak senang, tinggal jangan. Berpisah, bercerai jangan. Usahalah dulu. Kita ada banyak pusat-pusat rawatan Islam. Cari yang betul lah. Cari yang betul tu, Ustaz, maknanya yang diakui ataupun mungkin masyarakat kita kalau dia orang nak senang, dia orang nak mudah faham, mungkin dia orang boleh refer pejabat agama ke macam mana? Ya. Kalau sekarang ni kita semua pengamal perubatan mesti daftar di bawah KKM.
dan bermula daripada Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. ya Okey. bermula daripada tahun depan Ha. 2026 ni, Okey. untuk mendapatkan kelulusan sebagai pengamal disahkan oleh KKM, Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia, Ha. mesti melalui temu duga Okey. iShifa. Okey. Kena melalui satu interview ataupun satu ujian di pejabat agama. Okey. Maksudnya pejabat agama akan panggil, tes baca Quran, tes dari segi pengamalan, bahan, kaedah semualah. Okey. Apakah betul ini seorang pengamal yang boleh dipercayai, Okey. bacaan Qurannya betul, akidahnya betul, caranya betul, Hmm. barulah diluluskan Hmm. dan boleh buat permohonan ke KKM. Hmm. Kalau tak lulus di pejabat agama, tidak akan dikeluarkan surat sebagai pengamal. Okey. Sebagai pengamal. Cumanya menjadi masalahnya, masyarakat kita tidak hati-hati dalam benda itu. Masyarakat kita tak selidik Ya, macam ni. tak ambil serius. Bunyi kata kat situ ada ustaz ataupun ada bomo. Ya, Lepas tu dengar baca Quran, kadang-kadang bacaan tu pun tak jelas bunyinya macam mana. Terus dia percaya dia. sebab itulah kita melihat kadang-kadang berlaku isu yang kelakuan tidak senonoh ataupun lebih teruk lagi daripada itulah, kan, sehingga berlaku kepada peringkat pergi ke hotel, kan, Isu cabur dan sebagainya. macam ambil kesempatan Ya, benda ini kerana sebahagian pengamal tidak berdaftar ataupun tidak mengikut etika. Bila pengamal ni tidak berdaftar, dia semacam tidak ada etika lah. Dia macam bebas. bebas buat apa saja. Sedangkan macam contoh Pusat Rawatan Islam Darussalam ni mempunyai SOP dan mempunyai etika rawatan yang tersendiri. Ya. Contoh, katalah berdua-duaan di antara perawat lelaki dengan pesakit perempuan, boleh ke Ustaz kalau di Darussalam? Baik, kalau di Darussalam sama ada HQ ataupun cawangan, Okey. kita tidak benarkan rawatan berlaku seorang sama seorang. Makna perawat dengan pesakit. Ya. Perawat lelaki, pesakit perempuan tak boleh. Kalau in case memang tak ada orang, kan, dalam premis tu adalah adalah kan. petugas. Tapi dalam bilik tu kita berdua je. Okey. Wajib buka pintu. Jangan kan. Buka pintu supaya dengan harapannya apa-apa hal berlaku, dia orang lain lalu-lalang, dilihat dan sebagainya lah. Dan tak timbul fitnah. Ya, tak timbul fitnah. Okey. Tutup pintu tak boleh. Kecuali ada orang lain. Pesakit ni ada mahram dia, Ada waris dia. ada waris dia ke, ataupun pesakit ni dalam bilik tu 2-3 orang, bukan seorang sama seorang. Seorang sama seorang datang lagi. Ustaz, saya minta pandangan sikit Ustaz. Kalau macam zaman sekarang ni kan, ada orang buat sesi rawatan secara live. Lepas tu ada yang, yelah, kadang-kadang kita tengok buat rawatan tu daripada jarak jauh. Kadang boleh, Ustaz, macam mana tu kalau pandangan, mungkin pandangan peribadi ataupun pandangan persatuan sendiri kepada benda tu? Saya suka bawa pandangan persatuan. Setakat ni persatuan Darussalam. Kita tidak membenarkan mana-mana ahli buat rawatan jarak jauh. Yang pertamanya melibatkan risiko. Okey. Pertamanya melibatkan risiko. Sekiranya baca-baca Quran, pesakit tu di rumah, kita tak tahu mana rumah dia. Kalau tingkat 1, tingkat 2, dia mari angin ataupun kena rasuk ataupun ambil pisau, kan, telah tangan sendiri dan sebagainya. Ini menimbulkan masalah. Dan keduanya, lebih daripada itu, kita melihat kepada bagaimana Nabi sendiri melakukan rawatan. Nabi Muhammad SAW melakukan rawatan dengan cara bukan jarak jauh. Kan? Sebaliknya, Nabi pegang. Berdepan. Pegang pesakit ataupun baca pada air dan digunakan dengan cara sedemikian. Bukan dengan cara jarak jauh. Kami
memang melarang ahli kami buat rawatan secara jarak Jarak jauh. jauh. Jarak jauh ni maknanya kalau penonton kita nak faham, perawat duduk satu tempat, pesakit duduk pada satu Di rumah tempat dia. jauh. Atau di rumah dia atau di mana-mana lah. Ya, Kemudian banyak juga kita dengar pesakit ni hantar nama dia, kadang-kadang dibankkan dengan bank ibu lah. Lepas tu perawat tu buat rawatan, sekejap dia hantar laporan macam macam laporan PDF ke apa hari ni kan hantar. Oh ni pesakit ni ada sangka lah. Mana benda tu hati-hati Ustaz. yang tu jelas lah. Yang tu jelas salah. Oh. Itu termasuk dalam ramalan Uh-uh. yang Nabi mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali bertemu dengan seumpama ini, bertemu dengan pengamal ataupun yang meramal. Uh-uh. Nabi SAW menyebut man atta kahinan, barang sesiapa yang bertemu tukang tilik, siapa mendatangi ataupun pergi bertemu tukang tilik, mendatangi, mendapatkan sesuatu rawatan, sesuatu rawatan, kemudian dia percaya man atta kahinan wa saddaqahu lam tuqbalallahu salatahu arba'ina yawman. Kama qala, Nabi kata sesiapa yang bertemu dengan tukang tilik, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalan dia selama 40 hari. 40 hari. Kami dalam Darussalam memang almarhum Datuk pesan supaya nasihatkan kepada masyarakat jangan bertemu pengamal-pengamal yang kita panggil apa? Yang menilik lah. Okey. Oh ni sakit ni, orang ni buat. Okey. Oh di rumah ni ada 5 ekor jin. Macam dia boleh tahu pula. Sakit ni buat saudara yang hantar. Semua tu termasuk dalam hadis yang dilarang. Yang disebut tadi. Ya, yang disebut tadi lah. Okey. Larangan daripada Nabi SAW supaya kita tidak terlibat dengan sekian. Sama macam kes sekarang ni orang merawat live dekat TikTok Ustaz. Ya. Dia jadi macam jarak jauh macam tu. Dia membawa kepada fitnah. Walaupun yang didengar tu mungkin kita kata ayat Quran juga, zikir juga kan. Tambah lagi kita tengok sebahagiannya kita tengok dalam internet. Bila dia buat rawatan, dia live betul-betul tunjuk muka pesakit. Yang ni lagi-lagi lah tidak beretika. Pesakit ni masa tu dia sakit. Tapi katakanlah dia sembuh. Dia dah sembuh elok-elok dah. Tetapi muka dia tetap dicap sebagai muka pesakit. Sampai anak cucu boleh lihat. Ya. Ini sangat-sangat tidak beretika dan kita melarang keras ahli-ahli kita melakukan perkara sedemikian. Sehingga di pusat rawatan Islam Darussalam kita, mana-mana Cawangan pusat rawatan kita tidak benarkan membuat rakaman. Kita dah tampal siap-siap di pintu. Walaupun waris datang. Ya, waris pun kita tak benarkan. Kecuali waris tu bagi tahu minta izin dengan sebab tertentu. Contohnya majikan tak percaya, Sebagai bukti. majikan dia sakit, nanti kita benarkan. Maknanya dengan kebenaran daripada persatuan sendiri. Ya. Sehingga kalau persatuan nak guna untuk pengajian ataupun kaji penyakit sekalipun, kita tidak ambil senang-senang gitu tak. Dengan izin daripada pesakit sendiri. Kita akan maklum dulu minta izin sebab melibatkan arwah dia. Ustaz, satu lagi Ustaz. Macam saya tengoklah ada setengah-setengah orang yang terlibat dalam rawatan ni, dia guna kaedah jurus. Itu macam mana Ustaz? Kadang-kadang orang-orang muda ni dia percaya benda dan dia rasa macam ada kehebatan pada diri perawat bila perawat buat begitu. Dalam banyak